Semalam saya di Sabah, di Kota Kinabalu, untuk menyatakan penghargaan kepada rakyat yang memilih wakil-wakil mereka secara aman dan damai. Bayangkan negeri Sabah dengan suku kaum yang berbeza, dengan pahaman agama yang berbeza, merentap dalam pemilihan yang tegang, tetapi menjadi contoh kepada negara kita bagaimana dapat dileraikan dan ditenangkan dalam masa singkat selepas dan seusai pilihan raya. Dan saya ucap tahniah kepada rakyat Sabah, termasuk pimpinan kerajaannya ada sekarang. Dan saya sebut di situ, pilihan raya sudah berlalu. Tanggungjawab kita menyegerakan apa yang kita janjikan. Ini berbeza. Orang politik dan pimpinan politik berjanji sebelum pilihan raya dan meninggalkan janji itu. Kita janji dalam tempoh seminggu kita turun menetapkan kaedah pelaksanaan. Di sana masih terbelenggu masalah api, air dan jalan. Dan oleh itu kita tetapkan supaya bulan Disember ini juga ada mesyuarat penyelarasan memantau pelaksanaan. Kalau ada 250 projek utama, maka mesti dipantau setiap projek itu mesyuarat tiap bulan di antara Persekutuan dan Negeri. Dan ini jadi contoh terbaik yang boleh kita lakukan untuk melaksanakan kata-kata kita. Pen Borneo yang mencecah belasan bilion untuk sekini juga 6.9 bilion ringgit untuk Sabah dan 6 bilion ringgit untuk Sarawak, itu akan diteruskan. Tahniah kerana sudah beres dengan jaya di Sarawak, dan kita setuju untuk berikan laluan Red Line tambahan ke Sarawak. Dan Sabah nampak pertama kalinya sejak projek itu diluluskan 10 tahun yang lalu, ini kali pertama perjalanan pelaksanaannya jauh lebih teratur dan berkesan, dan insya-Allah mengikut jadual.